ada lagi ke size sensor lain selain full frame dan crop sensor? Satu hari satu info pasal kamera. Okey, kalau nak tanya ada lagi ke sensor lain selain daripada crop dan full frame? Jawapannya ada. Ada banyak lagi sebenarnya size sensor selain daripada crop dan full frame tu. Tapi kali ni saya nak share dua sensor, satu yang lebih kecil daripada crop sensor, satu yang lebih besar daripada full frame sensor. Untuk sensor yang lebih kecil daripada crop sensor, sensor ni ada diguna dalam kamera Nikon ni, Nikon One V1. Sensor dia ni lebih kecil daripada crop sensor, kita sebut sebagai Nikon CX sensor. Kalau crop sensor untuk Nikon, kita sebut sebagai Nikon DX. Untuk yang ni disebut sebagai CX. Lebih kecil, saiz dia cuma 1 inci je. Satu lagi sensor adalah medium format sensor. Saiz medium format ni lebih besar daripada full frame dan biasanya megapiksel dia pun akan lebih besar. Ada yang mencapai sehingga 100 megapiksel. Tapi harga dia pun memang akan lebih besar lagi. Cuma nak khabarnya orang yang guna medium format kamera ni bukan jenis fotografer yang biasa-biasa lah. Dia memang yang jenis ada job yang 5 angka, 6 angka gitu kot. Barulah padan dengan harga kamera dia kan. Okay, mungkin siapa yang pernah guna medium format kamera tu boleh share sikit apa lagi kelebihan yang ada pada medium format kamera tu sampai harga dia jauh lebih tinggi daripada full frame dengan crop sensor kamera.